Wih, terkejut ni. Wih, terkejut boy. Assalamualaikum guys, dan welcome back to my channel Hari Gaming. So hari ni Adi bermain satu game menarik perhatian, iaitu nama game tersebut adalah Chicken. Bila anda tidak silap mendengar, nama game tersebut adalah Chicken. Chicken kat game ni sekarang. Let's go. So Adi tak faham ni game apa lagi, Tahu tak main. Okay. Oh, kita kena curi telur ayam. Lepas tu kita kena lari. Okay, kita faham. Tapi dari keluar Robux. Oh, lari. Oh, Lari. Lari. macam mana ni? Oh, kita kena lari boleh seorang lah. Okay, lari. Oh, lari. Ayam lagi aja. Okay, tak, ayam lagi slow. Oh, ush. Oh, kena ambil telur lagi Sekejap. Aduh, okay. Oh, tak boleh lah. Oh, lari. Oh, tidak. Oh. Survive 33 seconds. Oh, tadi ada nampak telur emas lah. Saya cari telur emas ke sini. Oh, dia ambil telur emas. Kita Tak, Adi nak try tengok match dia lah. match dia kalau salah boleh kalah terus. Okay. Ayam ni lambat di dalam match ni. Oh, mati maut dia salah jalan. Oh, kalah salah jalan. Satu, dua. Oh, lari. Okay, dia dah ingat jalan. Oh, mengerikan. Mana ayam tu? Okay, ayam tu. Oi, asal dia dekat situ tu. Oh, asal dia dapat teleport tu. Okay, lari. Ayam tu masih dikejar. Tahu benda tu? Tahu item. Oh, ayam pandai kak. Oh, apa ni? Apa tu? Aku dah bayar. Kalau ni bye. Alah, telur emas. Okay, kita kena survive lama-lama. Sebenarnya kita kena buat apa lama-lama. Kita tak boleh kutip telur yang ber. Kena tutup macam. Lari. Oh tak boleh ni. Kita dah seminit dah. Kita pusing-pusing je sekarang ni. Oh. Let's go. Kena dia yang kereka lagi. So sekarang ni kita nak try kekal main lama sikit, 5 minit. Oh, kita pusing satu ni. Okay, mantap. Yang pretty super fast. Dia come back rocket launcher super jump. So kita masih tak tahu kenapa kita kena pusing-pusing je ni sana. Game ni sangat senang dan sangat simple. Lari. Okay, dari sini kejap. Tengok ni guys. Kita semat. Semat bye. Semat dah korang. Kalau rasa korang rasa semat, komen bawah. Okay, dah berapa minit? Baru 2 minit. Kena kejar dengan ayam. Lambat lagi ayam ni. Ayam lambat. Kita try lari daripada platform yang banyak-banyak. Kita nak cari telur emas. Tak ada. Okay, kita masih lagi. Macam mana dapat awan-awan tu? Dapat lagi. Apa ni? Robux. Kita dapat Robux. Oh, kita dapat duit. Ni. Sini ayam. Oh, jadi setiap makin lama kita pegang telur ni, makin banyak kita makin banyak barang kita dapat. Okey, faham. Oh, ya, asal tiba ayam teleport. Okay. Sini ayam. Okey, ayam. Sini ayam.
Alah ayam, pusing-pusing juga ayam. Tengok ni. Alah ayam ini. Alah ayam ni. Okay, so sekarang ni dah nak 5 minit. Lepas 5 minit Adi nak berhenti. Sekejap nak tengok. Nak pusing-pusing kejap. Nak meronda map ni. Oh, okay, sekarang kita what's the time 3 minit lah. Atas tu like the game and play for minute. Yang kita punya survive time tu. Okay, sekarang ni kita tengah farming ni. Bosan juga guys. Okay, ayam ni memang okay, easy lagi, masih senang. Makin banyak kita masa, makin banyak barang kita dapat. Okay, dia masih mengejar. Okay. So kita nak try masuk dalam maze. Okay, kita kena hafal. Okay, tu jangan salah. Let's go. Wih, what the hell? Itu ayam tu lah. Asal ayam tu macam terlepar, woi. Eling, cik ayam ni dah main tipu, tak dapat gak. Okay, last. 9 minit lagi. Ayam ni, ayam ni lama kita lepak lah. Okay, kita buat apa ni? Asal anda. Alhamdulillah. Tulis, tak boleh baca. Oh, dia sebut. Okay, dah 5 minit. Okay, dah nak jaya mana jaya. Dah bersebar coin. Thank you, right? Okay, so sekarang okay, kita kena ada 2,000 coin. Sekarang kita ada coin ni. Sekarang kita ada 5,000 coin. Kita ada kita work. Let's go. Tenang je guys game ni. Okay, pusing-pusing ke. Okay. Try cari telur emas. Juga telur emas dalam buat ni. Ni kena 6,000. Dari apa? Oh, kan datang sini pun bayar lah. Ada telur emas lah. Okay, kita ambil je satu. Oh, lari. Ni apa? Ayam pun tak boleh kejar lah guys. Kita game di sini tapi kita tak ada juga. Ayam ni kompak lah. Mana ayam ni? Hilang dah. Oh, ayam tu dah menangis sebab tak dapat kerja lagi. Dia macam musai sangat ayam tu nak kerja. Boleh ambil telur juga tak? Boleh ambil telur ayam lain tak? Oh, sana lah tu. Mana ayam ni? Tak tentu dah. Mana ayam ni guys? Saya tak jumpa ayam ni. Mana ayam ni? Oh, tu ayam ni. Tengok ayam ni guys. Ayam tengah tersangkut. Oh, what? Guys, dia sini teleport dekat saya guys. Dia tiba-tiba teleport guys. Tak adil guys. Lari. Oh, apa ni? Sekejap, okay. Langsung tahu ni buat apa. Wih, terkejut boy. Wih, tiba-tiba je ayam tu. Oh, kejap, kita masih ada ni. Let's go. Okay dah, kita nak pergi ke world balik. Sebab kat sana telur ayam, ada telur emas. Telur emas, mana telur emas? Kita nak
cari telur emas. Tu dia telur emas. Kacau lah. Ini kacau lah guys, tak boleh ni. Ini kacau lah. Aduh, langsung sana telur emas. Let's go, telur emas lagi. Cepatlah. Okay. Cara laju ah. Ya Allah guys, telur emas ni pandai. Depan dulu lagi. Mati kita guys kalau tak laju. Bilang dia. Terusnya tepat. Ui, apa ni? Tipu lah guys ni. Ya Allah, ya Allah. Lari. Okey, gini. Hilang. Oh. Tak jadi pula, saya jadi. Kita apa. Apa lagi? Ini tak ingat. Okey, ingat. Okey. Sebenarnya Hadi main gerak je, tak tahu lama ni jalan. Okey. Let's go. Oh my bombo, jangan kejar saya. Cik Ayam, saya minta maaf. Kalau Cik Ayam tak faham saya lari lupa Roger. Hui. Guys, dia ni menipu lah guys. Aduh, dia ni menipu lah guys. Ayam ni teleport lah. Yang benda ni sebenarnya kegunaan dia untuk cari ayam je kot. Aduh guys, kalau korang tahu apa kegunaan benda ni sebenarnya, sila komen. Aduh, bagi je menunggu. Okey lah guys, nampaknya dah tak jumpa ayam lah. Kita nak buat cari ayam ni datang sini. Kita buat dalam 3 minit, lepas tu kita lari lah. Okay, let's go. Lari. Dengan sepantas kilat. Oh, kejar lah sebenarnya. Oh, inilah ayam emas. Ya, okay, mati. Ada ayam emas. Kita nak dapatkan ayam emas. Ayam emas. Lari. Okay, ikut benda ni je. Ikut jalan. Sangat basic. Sangat senang guys. Game ni simple je guys. Korang ambil telur ayam, korang lagi. Korang caw. Aduh, okay. Tapi ni lawa guys. Sebab macam kau pimpin pula kena kejar-kejar dengan ayam. Tapi kau pimpin kena kejar dengan angka tadi. Pasir kejarlah saya Encik Ayam. Ayam tak boleh kejar saya lagi laju dari Encik Ayam. Encik Ayam kejar saya. Encik Ayam tak boleh kejar saya. Ui, rasa macam dekat tu. Encik Ayam tak boleh kejar saya. Encik Ayam give up sajalah. Main dulu. Kita main ni. Adakah Encik Ayam ingat? Mana jalan? Okay, Encik Ayam ingat. Ya Allah, apa dia ingat? Oh. Okay, dia dah hilang. Kita kena lari je, risau. Cici boleh teleport tiba-tiba. Okay, sekarang ni masih tak jumpa ayam emas. Okay. Oh, tu lah guys, ayam emas tu tak baik kita lari. Kalau kita berhenti risau, nanti dia teleport. Okay, sampai sini. Terus guys, ayam emas. Ayam ni, kita kejar kita lagi. Lari.
ayam mana nak give up guys. Game ni ayam dia boleh give up ke? Korang pernah main game ni tak? Berapa lama korang pernah pegang telur ayam? Cuba komen. Aku tahu korang ni lagi lama dah adinya. Adinya paling tinggi 5 minit 65 saat kot. Tak ingat. Tak ingat lah guys. Tak apalah. Ayam. Ni Adi lari lagi seminit je. Lepas tu Adi nak end video ni, okey. Oh, lajunya ayam. Ayam emas. Jangan laju-laju ayam emas. Asli dia makin laju. Rasa dia makin laju ni guys. Weh. Oh, lari pakai ni. Ayam selalu gagal dalam babak ni. Babak miss. Ayam lose. Ayam dia ni mana dapat A. Lagi berapa? Lagi 30 saat. Lagi 30 saat. Let's go. 20 saat terakhir. 20 saat terakhir. Please. Oh no, sikit lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. Kita dah lepas. Sekarang kita nak kasih anchor breaker sikit. Kena. Okay dah. Kita kalau dah nak ambil balik ayam. Aduh, lawa lah guys dia ni. Okay lah guys. Hari rasa sampai situ saja video kita pada hari ni. Kalau korang suka kejar-kejar kena kejar dengan ayam, suka curi telur ayam ke kan, korang boleh main game ni. Hadi akan sediakan link game di bawah, link kat description. Apapun, selamat menyambut bulan Ramadan. Video sebelum ni Hadi lupa nak mention. Minta maaf sangat-sangat. Upload video ni pun lambat. Sorry, minta maaf sangat. Hadi sibuk sikit di bulan Ramadan ni. So make sure korang tekan like button dan subscribe video ni. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye guys.